Popeng guna buat sata, guna ikan isi putih. Seperti ikan parang yang kita tengok tadi kan. Lepas tu ikan kacang. Lepas tu ikan dipanggil ikan timung. Ikan tu semua dia isi dia putih. Tidak sama dengan macam ikan yang kita buat kerupuk tu. Buat kerupuk tu hitam. Seperti macam ikan selayang, tambang, itu yang buat kerupuk. Tapi kita tak guna ikan tu. Kita guna isi putih. Sata ni, yang jadi sata ni maknanya daripada 1% ikan lah. Daripada ikan, lepas tu kelapa, bawang, lepas tu secukup rasa, gula dan Ajinomoto, garam.